bergerak. Don't wipe on your shirt Oh. Say hi. Hi. Dah. Are you excited? Excited and nervous. Gunakan sabuk pengaman di pada Kak. Dalam bergenggam dapat digunakan setelah Anda berada di dalam gedung. Yeah, we arrived guys. Selamat datang ke Minangkabau. Hi guys. So hari ni Alin vlog sebabnya kita nak balik Kampung Kerinci. So ni Alin akan buat vlog day 1, which is perjalanan dari KLIA ke Kerinci. Alin tak bawa stroller kali ni, Alin bawa carrier je. So memang macam ni lah. Bye-bye. So this is my outfit guys. Kita akan balik ke Kerinci. Oh my god! Wow! So guys, kita orang naik flight Super Airjet. Kita tak naik Air Asia sebab murah, lebih murah lah berbanding Air Asia. Apa dia? Oh. So dan check in. Sekarang kita nak masuk dalam gate. Bye. Bye, Bye YouTube. Dah tu kakak bawa. Aduh, hai. Macam orang besar dah. Sempat surau tadi dekat sana ada Muaz. Muaz, say hi. Hi. Along with the family. Cheers. Hi, bestie. Kamera ni. Hai bestie. Apa? Hi. Okay guys, ini ada Mami. Ini Falang, Zuhailin, Zuhaira. Baby. Baby. No. Sorry guys. Sorry guys, ada gangguan. Praktis jadi YouTuber. Mana boleh dekat-dekat macam tu. Ha, ni kebal. Patutnya hari ni Koko. Tapi lepas Baby one. Orang tunjuk pemandangan, dia tunjuk orang. Dah. Are you excited? Excited and nervous. Nervous nak cuma Nino. First time. Along, are you excited? Kapal besar tak boleh masuk ada parking tu. Kali ni kita balik kampung bersama-sama Along with the family and Mak. Ibu. Yeay, kita nak boarding dah guys. So excited. I'm so excited. Orang balik kampung ramai-ramai dengan family Along, dengan Mak. Let's go kakak-kakak. Yay! Are you excited? Yeah! We're gonna ride an aeroplane. How about my friend? How about my friend? Who is your friend? Your cousin? Yes. You mean your cousin? Yes. Okay, wait, okay? Yes. Ibu, are you excited? To meet your mom. Let's go.
mulut. Let's go. Kita sibuk. Yay. Muaz, nanti. Pasti tak ada lemon ais. Pasti tak ada. Dah lama tak naik ni. Bye bye. Pada barang-barang bawaan kabin Anda apabila terdapat kehilangan. Terima kasih atas perhatian Anda. News Bagas, please note that removing life check. Kembali ke tempat duduk dan untuk sementara waktu kamar kecil tidak dapat dipergunakan. Terima kasih atas perhatian Dan kerjasama Anda. News Bagas, thank you for keeping cabin crew and comfortable in a few minutes out. Kita akan sambung pengaman dipadamkan. Yeah, we arrived guys. Datang. So sekarang kita dekat airport Minangkabau. Wajar Minangkabau ni. Sebab direct flight ke Kerinci tak ada. So kita turun ke Padang. Sekarang kat tempat gua orang Minang, so kita sekarang kat Padang. Oh, you mengaku you orang Minang? So, perjalanan dari KLIA ke Padang dalam ambil masa 1 jam. So, lepas ni yang the real challenge. Kita akan naik van besar. So, dari Padang ke Kerinci dalam 9 jam. Itulah sebenarnya cabaran kita orang sekarang ni. So, total balik kampung 10 jam. Tapi kita tengok nanti betul ke tidak. Kita dah sampai Indonesia. Mas pak. Mas Pak. Pak. Sate Padang, Mas. You Bocah. Kontol. dah merepek. Okay, makanan yang paling excited saya nak makan dekat kat Padang. Kat Padang. Nak paling teringin nak makan kat Indonesia ni, paling rasa pad thai. You serious? Oh, annoying. Beep. Dah sampai dah. Selamat datang ke Minangkabau. Belum sampai Kerinci lagi Kerinci lagi 9 jam tau. Bukan kerbau, bukan kerbau, kabau. Di YouTube ke? Ya. Hi baby. Zuhaira dengan siapa? Melissa. Aduh, ada perkara yang tidak diingini berlaku. Di mana mak bawa buah, semua tak boleh bawa so baru tahu kat Indonesia ni rupanya barang pertanian macam sayur, bawang, ikan, buah, semua tak boleh. So nanti dekat apa tu custom Lima custom. so diorang akan check and benda tu diorang akan ambil lah. Tapi kalau korang nak makan pun boleh, tapi kena makan kat sana, tak boleh bawa keluar. Tidak lah kita orang nak makan kat dalam tu, kita orang dah lambat dah ni. So itulah ilmu barulah, baru tahu info ni. Korang kalau nak datang ke Padang jangan bawa buah. Okay. Buat nasi dalam flat tadi tak ada minum air. Mak okey tak? Dah rekod kan? Buah kena ni. Macam mana? Tak ada rezeki. Okay, siapa yang nak datang kat Padang ni kan, dia ada satu
apa? Satu peraturan yang kita kena declare. Nanti ada keluar je airport Padang ni, kita kena scan satu QR code ni yang kita kena declare custom declaration form, yang kita tak ada bawa barang-barang, nanti boleh macam-macam lah, boleh baca. So tadi mak ada bawa barang-barang pertanian, macam bawang putih dengan anggur, tu tak boleh. Kalau bawa barang-barang kering macam yang dah proses, macam dalam bungkusan plastik semua boleh, macam biskut-biskut semua kan. So tadi kena tahan lah. Bawa bawang putih dengan buah anggur dan apple sikit. So kenalah tahan dan kena rampas sama ada, dan dia bagi kelonggaran lah, dia suruh makan dekat situ habiskan ataupun dia buang. So dapatlah makan sebiji apple tadi. Alhamdulillah. Alun depan ni? Atau Eri depan? Long lah. Tu nak krik-krik dia nanti gila. Gila. Makan depan ni. Alung ilah depan. Gila-gila apa? Kongsi tak dia? InsyaAllah kita tahun ni ramai-ramai lagi. Tapi anak akak semua kat belakang macam mana? Sini. Semua okey Pek hijau dekat sini. Kita makan sekejap di rumah makan sederhana Padang. Wait here. Cepat. Wow. Boleh masuk ke sini? Wow, sedap ni. Tengah lapar ni. So, kita pilih lauk-lauk kat depan. Lepas tu nanti dia akan hantar. Gulai cincang. Tak nak. Dia macam ayam goreng yang ada macam entah. Kak, saya ambil nasinya dulu. Nangka. Mana Harry ya? Toilet. Melissa, kamu anak ada? Jalan. So, kita dah habis makan guys. Let's go to our destination. Let's continue. Terus Pak Lang buat video. Saya nak buat boleh? Okay, let's go. Kita buat video. Ni. Jangan balik dulu. Ni, Nak. susu sini. Cimori. Kami nak juga tau. Nak aiskrim. Aiskrim malam. Pak Lang nak beli aiskrim, tapi tengok dua orang ni Nak ni tau. dalam van. Ya, Alamak, jangan. Nanti korang kat belakang. Zaira. Mana? Sorry, Beijing boleh berapa? Evik. Oh, dia rekod dia nyanyi. Ni kejap. Dia pandai rekod. Cimori. Bayar oi. Ada teh botol. Air fruity banyak. Fruity. Let's go bayar. Let's go. Baby. Kakak. Come here, follow Abah. Let's go. Bye. Sabar dulu. Di sana dulu. Kakak, come here. Come here. Baby, come here.
Tengok, belum apa-apa lagi diorang dah shopping kerepek. Belum sampai kampung Kerinci lagi tau. Belum sampai kampung lagi, tapi dah bershopping kerepek. Shopping. Abang beli apa bang? Beng-beng. Apa tu? Beng-beng, jajan. Wah, ada table. Baby? Baby nak naik ke? Beli apa bang? Beng-beng. Apa? Oh, beng-beng. Nah. Baby, yours is strawberry. Go sit at the back. Go. Belakang. Nah, Apalah kat dalam kat belakang. go sit at the back. Go. Mari tengok dia berhantu. Ya Allah. Siapa? Baby. Pergi. Go. Baby, are you okay? Our second stop. Kita sekarang dekat Banjir Bandang. Kita sekarang di Padang Bengkulu. Macam mana bah? You? Koyak. Sebab tidur bangun tak sampai. Mana nak datang Kerinci tu tak payahlah datang. Nanti suruh Nino pindah Padang. Jauh sangat lah Kerinci. Dia kata tidur bangun-bangun tak sampai ni. Nino pindah Padang senang sikit. Sejam dari KL pergi KLIA. KLIA Padang. Betul lah. Hari tu Sejam. dengan mereka kata kalau Sekarang pukul 11.26. flight Tak engine sampai. memang seronok, memang berita gembira lah. Senangnya buka memang buka, tapi flight tiket tu nak beli kat mana? Itu soalan. Ada dekat ni. Eddie dah tengok dah. Kena Airjet juga. Tapi Airjet kena pergi Jakarta. Lepas tu nanti Jakarta pergi flight pergi Dumai. Lepas tu tukar. Lepas tu tukar flight. Lepas tu Dumai pergi Kerinci. Memang ada. Haida. Dah. Bah tangan Haida tu bah. Haida. Bengkulu. Jom mak, akak pun nak ni lah. Kak dah kelaparan ya? Luruskan pinggang dulu. Kaki akak sakit tu. Pinggang akak sakit. Sekarang apa makan ni? Kak dia order apa? Tak order lagi. Along kata order je lah air panas ke apa ke. Oh. Sebab dia nak dia mungkin order ni. Itu pun Rehat jap, panaskan badan. Kerupuk jangat 3 tu pun dah nak harga nasi dah satu. Kerupuk jangat Kira tu kalau 10 pinggan tadi 25,000. Mungkin kita punya pinggan tadi 20,000 kot. 20,000, 22,000 satu. Dia memang tak suka dengan Hailin. Kalau dengan kakak dia okey, dia gelak-gelak. Dengan baby kasar. Dia suka paksa-paksa. Sekarang kita di kedai Banjir Bandang. Pondok Bambu. Pondok Bambu apa dong? Pondok bambu tu pondok buluh. Bambu. Pondok Buluh. Ni dia. Pondok Buluh. Betul. Meja dia semua tadi kan. Di Padang, Jalan Bengkulu. Depan ada karok. Jalan Padang Bengkulu, maksudnya di Padang dan Bengkulu kita. Oh, okey faham. Macam Kelang Banting macam. Jalan Padang Bengkulu. Okey. Bengkulu sebenarnya Anggaran berapa jam lagi? Lagi berapa jam? 4 jam lagi. Ni van kita. Kerinci Wisata Express.
Hi, baby. Hi. Papa said I will die with me. Bye ke Kerinci Besti. Assalamualaikum. Shalom. No. Assalamualaikum. Nino. Ketuk kuat lagi. Kan ni dah jawab dah. Oh, dah jawab. Okey. Bagi ni. Nah, jadi pakai ni lah. Beli tawar ni. No. Nino. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Surprise. Assalamualaikum. Surprise. Banyak sangatnya. Salam Nina, salam Nina, kalah. Ya sayang sekembarnya anak ni. Sekembar Nino banyak ya nak. Mak alamak tak ada siapa. Ya dia. Cicit special. Tamu cicit. Ni tak salam. Lagi. Lain lagi. Nino. Alhamdulillah. Khabar sihat? Ya, sihat lebih. Ah. Ini. Eri long ni. Eri long ni. Alam mana? Ha? Lah lagi ni. Lagi perago. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Oi, selepas 11 jam perjalanan, alhamdulillah we arrive. We arrive, baby. Kejutan, kejutan. Nino. Kejutan, buat kejutan. Surprise. Surprise tak? Kejutan. Morning guys. Sekarang jam 6.30 pagi. Nino buat apa no? Bye. Bye. Cim dia. Dia. Ayang inang. Ayang unyang. Ayang unyang. Dia mau dah. Ni tanaman Nino. Kakak. Say hi. Drink seat. Lah tu kaya anu yuting ku Nino ha. Dia mak dan mak bunga tu kaya lah. Wah, cantiknya. Gembira, 3 minit. Ni kacang botol. Ni apa tu? Mangga ni no? Mangga. Oh. Dia dekat weh ni banyak dah dia dekat. Chili. Yes. Jaya. Teng. Nino kutip buah jambu. Say what? Teng. Wah. Wah, merah betul. Manis. Lah. Oh, dia rezekinya. Ya, dia hitam malut ni dia pergi weh. Ada kasih cik Suhan. Ada jinjai nak pendek. Dia pergi dengan tak tadi? Oh, dia pergi dengan tak ni. Ya. Inilah pokok jambu ni. 4.5. Kreatif ya? Ya. Ya. Hehehe. Jadi